5 tahun selepas pengisytiharan Majlis Bandaraya Seremban hasil penggabungan Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai, Seremban terus memperkukuhkan kedudukan sebagai pusat pentadbiran, ekonomi dan sosial yang dinamik di Negeri Sembilan. Sepanjang tempoh ini, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan dalam memastikan pembangunan yang dirancang memberi manfaat menyeluruh kepada warga bandaraya. Hari ini, Seremban berdiri sebagai sebuah bandaraya yang lebih moden, lebih efisien dan lebih berdaya saing. Inilah perjalanan transformasi Seremban, sebuah perjalanan yang terus digerakkan bersama. Di sebalik setiap pencapaian dan perubahan ini, Majlis Bandaraya Seremban atau MBS berperanan sebagai pemacu utama pembangunan bandaraya. Melalui komitmen dan profesionalisme warga kerja MBS, perancangan dan pelaksanaan dasar diterjemahkan kepada tindakan yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. MBS tidak bergerak bersendirian. Setiap inisiatif dilaksanakan bersama komuniti setempat, peniaga, pemaju, pelabur serta seluruh lapisan masyarakat membentuk kerjasama kukuh demi kemajuan Seremban. Harapan saya setelah diberi amanah sebagai Datuk Bandar bermula pada 8 Ogos yang lalu, bagi saya ini bukan sekadar jawatan, tetapi ada satu tanggungjawab untuk memimpin bandaraya yang kita semua cintai ini menjadi lebih maju. Jadi tahun 2025 ini saya anggap sebagai tahun kita bina semangat baru. Kita teruskan apa yang dah baik sebelum ini, tapi pada masa yang sama kita harus berani membawa satu pembaharuan bagi bandar kita ini. Dan saya nak pastikan bandaraya kita bukan sekadar maju dari segi fizikal, bangunan, dari segi jalan rayanya, lampu jalan, tapi juga maju dari segi kualiti kehidupan. Sebagai anak jati Negeri Sembilan, saya saksikan sendiri bagaimana Seremban berubah wajah. Lebih tersusun, lebih mampan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya yang dinaik taraf, laluan mesra pejalan kaki dan fasiliti rekreasi membina komuniti yang sihat dan aktif. Majlis Bandaraya Seremban bukan sekadar merancang dan membangunkan bandaraya Seremban. Mereka membina satu kehidupan yang kondusif, inklusif dan sejahtera antara kita semua. Dalam tempoh 5 tahun ini, pembangunan infrastruktur menjadi antara fokus utama. Pada masa yang sama, kemudahan awam dipertingkat melalui pembinaan fasiliti rekreasi, laluan pejalan kaki yang lebih selamat, kawasan hijau dan kemudahan sukan yang inklusif. Kami percaya masa depan Seremban adalah milik semua. Sebuah bandaraya untuk semua, untuk perniagaan, untuk generasi akan datang. Bersama kita majukan Seremban, destinasi pembangunan, inspirasi kehidupan. Saya lahir di Negeri Sembilan, tapi Seremban hari ini sangat berbeza. Lebih pintar, lebih progresif. Hidup di Seremban kini lebih mudah dan juga selesa. Dengan adanya sistem pengangkutan yang lebih tersusun, kemudahan moden seperti pengecas EV serta pelbagai inisiatif digital yang memudahkan kehidupan seharian. Sebagai pencinta kandungan, saya melihat bagaimana usahawan muda, peniaga kecil dan juga komuniti kreatif di sini terus berkembang dan memberi warna kepada bandar ini. Seremban kini bergerak ke arah pelaksanaan bandar pintar melalui adaptasi teknologi dan pendigitalan perkhidmatan. Pusat komuniti digital, kemudahan pengecas kenderaan elektrik, kios layan diri dan sistem penyampaian selari transformasi digital telah memudahkan urusan harian rakyat. Perkhidmatan berasaskan teknologi yang lebih cekap turut menyokong pembangunan ekonomi, khususnya dalam sektor keusahawanan. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana
menikmati ekosistem yang lebih kondusif, membolehkan mereka berkembang dalam suasana perniagaan yang kompetitif. Dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini, MBS berusaha memastikan Seremban terus bergerak seiring perubahan global. Kami percaya masa depan Seremban ialah milik semua. Sebuah bandaraya untuk semua, untuk perniagaan, untuk generasi akan datang. Bersama kita, majukan Seremban, destinasi pembangunan, inspirasi kehidupan. Seremban benar-benar melambangkan keharmonian Malaysia. Walaupun saya datang dari luar, saya sendiri boleh rasa bagaimana warga Bandaraya Seremban meraihkan kepelbagaian budaya dengan semangat perpaduan dan saling menghormati. Sepanjang saya berada di sini, saya nampak betapa kuatnya nilai saling membantu dan keprihatinan masyarakatnya. Buat saya rasa macam Seremban bukan sekadar bandar untuk dilawati, tapi komuniti yang menyambut tetamu dengan penuh mesra. Keindahan alamnya, warisan budaya yang terjaga dan pesona pelancongannya membuatkan saya faham kenapa ramai jatuh cinta dengan Seremban. Setiap rasa, setiap langkah di sini ada cerita yang membuatkan saya nak datang lagi. 然后我们这广播当中听明白吗？没有听到，因为要看到我们讲话不了。Kami percaya masa depan Seremban ialah milik semua. Sebuah bandaraya untuk semua, untuk perniagaan, untuk generasi akan datang. Bersama kita majukan Seremban, destinasi pembangunan, inspirasi kehidupan. Perjalanan 5 tahun ini memperlihatkan banyak pencapaian yang telah direalisasikan oleh Majlis Bandaraya Seremban. Antaranya termasuk perluasan kawasan pentadbiran, peningkatan kualiti pengurusan sisa, perkhidmatan berasaskan digital, sokongan kepada pelaburan swasta serta pelaksanaan projek pembangunan berskala besar. Komitmen ini dirangka secara sistematik melalui Pelan Strategik MBS 2026 hingga 2030 yang memberi tumpuan kepada 4 teras utama, iaitu: pertama, tadbir urus yang cekap dan progresif. Kedua, mengarus perdanakan pembangunan berkonsepkan mampan. Ketiga, mengoptimumkan hasil dan sistem pengurusan keuangan yang cekap. Keempat, memakmurkan kesejahteraan dan memperkasakan sosioekonomi masyarakat. Bersandarkan rancangan Malaysia ke-13, rancangan tempatan Malaysia Vision Valley, pelan-pelan strategik dan matlamat pembangunan mampan, setiap teras ini digariskan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan, memperkukuh integriti organisasi dan memastikan pembangunan Seremban berlaku secara inklusif serta menyeluruh. MBS kini bergerak ke hadapan dengan hala tuju yang lebih jelas melalui perancangan sehingga tahun 2030. Fokus diberikan kepada perluasan bandar pintar, pembangunan ruang hijau strategik, penyediaan perumahan mampan serta pengukuhan kemudahan awam berorientasikan masa depan. Transformasi Seremban dalam tempoh 5 tahun ini adalah hasil kerjasama kukuh antara MBS, agensi kerajaan, sektor swasta dan masyarakat keseluruhannya. Dengan sokongan berterusan semua pihak, perjalanan ini akan diteruskan dengan lebih terancang dan berimpak. Seremban akan terus menjadi sebuah bandaraya yang progresif, sebuah destinasi pembangunan dan inspirasi kehidupan. 5 tahun telah membentuk asasnya. Hari ini, Seremban melangkah lebih jauh dan esok, masa depannya terus dibina bersama. Kami percaya masa depan Seremban ialah milik semua. Bersama kita majukan Seremban, Destinasi pembangunan, inspirasi kehidupan.